Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa astaghfirullahalazim wa astaghfirullahalazim. Yang saya hormati, saya ucap terima kasih kepada sahabat saya, saudara Sufi Kamari, kerana menjadi pengurusi majlis dan mengajak saya hari ini. Tapi cara dia ajak kasar, saudara, kasar. Mula-mula dia WhatsApp saya, Ustaz. Dia bagi tahu apa dia buat di Negeri Sembilan. Dia bagi tahu dia buat apa di Negeri Sembilan. Lepas tu dia kata, Gombak nak buat ceramah, cikgu, pasca pilihan raya Negeri Sembilan. Apa alasan saya untuk tolak? Tak ada. Jadi kerana itu saya datang malam ni. Jadi terima kasih kepada saudara Sufi. Bersama dengan kita hari ini tuan rumah yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Dr. Salahuddin Mat Nasir. Kanda saya, ayahanda saya Ustaz ni, dia orang merendah diri. Dia bila dia cerita bab profesionalisme apa sini, dia cerita orang. YDP Gombak pun PhD, saudara tahu. Ini bukan kaleng-kaleng. Tapi dia image tu, Ustaz tu biasa orang panggil, doktor tu orang lupa. Jadi kita nak ingatkan kawan-kawan yang duk pelekeh-pelekeh tu kan. Kalau setakat driver taksi, bukan kita nak hina, tapi kalau setakat driver taksi jadi apa namanya ni, ketua bahagian kamu bangga, YDP kawasan kamu bangga kan. Kita tidak pernah menggunakan title dan sebagainya selain daripada nilai perjuangan itu kan. Sama kita sebentar tadi, ini kali pertama saya dengar dia ceramah, dia syarah kan. Jadi alhamdulillah, saudara Rahimi ini kita kenal lama, saya kenal lama kan. Dan memanglah dia meninggalkan Anwar jauh lebih awal daripada saya. Tapi saya terkejut bila sebelum pilihan raya Negeri Sembilan, Ustaz, dia masuk PAS. Dan sekarang ni dia merupakan ahli PAS, saudara. Ahli Parti Islam se-Malaysia. Seluruh jawatan kuasa kawasan, seluruh jawatan kuasa pemuda, seluruh jawatan kuasa muslimat, cawangan, ibu-ibu, ayah-ayah, semuanya ini. Saya rasa kita mula ada yang kita panggil gelombang biru itu. Kan? Orang mula datang. Ini kawan-kawan UMNO tak ada, Ustaz, hari ni. Sebab tadi Ustaz maklumkan sahabat-sahabat UMNO hari ni semuanya berada di dalam mesyuarat agung bahagian. Ini mesyuarat agung bahagian UMNO. Jadi kita juga ucapkan selamat bermesyuarat kepada semua perwakilan-perwakilan UMNO hari ini di Gombak. Dan insya-Allah kita harapkan Gombak, UMNO Gombak menyambut dan menerus dan menguatkan lagi. Sebab Gombak ni pun dipimpin oleh bukan orang calang-calang kan. Apa namanya ni, anak seorang pendekar Melayu kan. Arwah almarhum Omazin punya anak kan. Apa namanya ni, Omadin. Jadi kita mula melihat suasana ini mula turun ke bawah dan betul-betul menjadi satu realiti. Malam ini saya nak syarah yang motan-motan je. Motan ni macam saya selalu sebut dalam bahasa Negeri Sembilan, Ustaz. Orang Negeri Sembilan dia cakap orang putih, dia mudahkan orang putih tu. Motan, biasa dengar kan orang Negeri Sembilan cakap, ini motan. Motan tu ialah daripada perkataan important. Kan? Punyalah
penting daripada yang penting, important tu jadi motan je. Jadi malam ni kita nak jawab yang penting-penting. Pertama, saya nak jawab pengurusi majlis tanya pasal Nurul Izzah, kan? Kenapa Nurul Izzah letak jawatan? Orang kata, semua orang dah tinggalkan. Nurul Izzah pun dah tinggalkan Anwar Ibrahim. Saudara, dia begini. Ini jangan keliru. Pertama, Nurul Izzah ni adalah orang politik yang beranak atas dulang emas. Dia tak pernah ada cabaran dalam politik dia. Orang cakap Izzah itu, apa yang dia buat? Apa dia berjuang? Semua orang buat untuk dia. Kan? Tanya Rahimi lah macam mana dia jaga Anwar Ibrahim lebih senang daripada dia jaga Nurul Izzah. Betul? Ni Nurul Izzah ni. Soal dia saudara, dia tak pernah nak berdepan dengan susah dengan apa. Dan saya nak bagi tahu hari ni apabila dia terperangkap dengan kawan-kawan dia mula bising. Rafizi bising isu apa Nik Nazmi, sampailah Roziah, sampailah ni isu sampai peruntukan parlimen. Dia kalut, dia panik, dia buat apa? Dia letak jawatan. Nak pergi belajar. Senang tak? Dan keluarga ini tak pernah fikir pun soal jawatan itu sebagai amanah. Keluarga ini tak pernah ambil serius pun. Itu sebab berapa banyak pilihan raya kecil yang dicetuskan oleh keluarga ini. Mak pegang jawatan bagi ke bapak, bapak masuk penjara bagi ke mak, mak kemudian bagi ke anak, anak melihat berlari di tepi padang, bapak dihantar bola, kemudian pergi kepada mak skor. Ini dia tak pernah fikir pun soal rakyat. Bagi mereka ni jawatan ni apa pun, ni parti pemerintah tau. Saya fikir tiba-tiba tomat kan. Ada benda tak kena, letak jawatan. Kan bergegar. Kan kecoh. Tapi dia tak pernah faham apa yang dia pegang tu. Dia ingat boleh order kat Shopee tu malam presidennya jawatan tu. Saudara, kerana itu kita bagi tahu tunggang langgang huru-hara negara ini kerana diperintah oleh puak-puak macam ni lah yang tak pernah melihat benda serius pun. Dia rasa semua benda boleh buat main. Kan? Hari itu engkau hambat Rafizi. Kan? Kau halau Rafizi dengan menipu dalam pemilihan dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba, nak sambung belajar. Engkau ni hidup, engkau ada rancangan ke tak ada rancangan? Apa kau nak dalam hidup kau sebenarnya ni? Kalau kau tahu kau nak sambung belajar, kan? Kau putus kau tak payahlah nak bertanding. Ini semua karut, saudara. Jadi kalau ada orang boleh ikut lagi puak-puak karut macam ni, saya tak faham. Betul saya tak faham, kan? Makna dia yang ikut tu lebih karut daripada yang karut ni. Saudari yang saya hormati sekalian. Malam ini tujuan saya datang, saya nak ucap terima kasih kepada seluruh negara. Tiba-tiba Ustaz Negeri Sembilan ni penuh, hampir jadi Negeri 10. Ramai Negeri Sembilan ni, hotel penuh. Kan? Rumah apa namanya ni, homestay penuh. Kan? Homestay, saya tak pernah tengok. Dekat Ampangan, dekat Sereting. Sereting, Ampangan tu Pekan. Ni dekat Sereting. Kan? Kawan-kawan, saya bagilah. Okey, ni ada beberapa ni Ustaz, homestay. Kan? Okey, cikgu dapat homestay. Berapa? 600 satu hari. Saya tengok mak datuk kan. Cik ni nanti pergi haji balik hari ni kan. Tapi makna apa? Meriah pilihan raya tu. Yalah. Dia pilihan raya Negeri Sembilan ni pilihan raya terboba orang Negeri Sembilan panggil. Orang nak raya mesti ada puasa, drumming up dulu. Semua orang tengok Melaka kan? Melaka. Tapi rupanya Melaka tak raya, raya Negeri Sembilan dulu. Negeri Sembilan raya tak payah puasa. Cuma bagus yang saya kata, raya ni ada dua. Orang kita ni raya ada dua. Satu raya puasa, kena puasa dulu. Yang tak puasa ni, dia raya apa? Raya korban. Tu yang kena sembelih PH tu. Kan sebab kau tiba-tiba buat raya korban itu.
Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pilihan raya kali ini apa dia? Yang benda yang paling saudara tengok, saya rasa ada dua benda. Satu, dia pilihan raya paling kotor dalam sejarah. Tak pernah ada pilihan raya ni, saudara. Selama ini jamuan makan ada. Siapa buat? NGO buat. Jamuan makan apa? Persatuan ni buat. Kelab ini buat. Saudara, tak pernah kali ini jamuan makan, dek kerana kelab pun tak nak sokong kau, NGO pun tak nak sokong kau dah, kan? Parti politik buat, calon buat jamuan. Calon buat jamuan. Tapi SPR buat apa? Buat bodoh. Kan? Kedua, anggota polis, saya buat pendedahan tu, saya dengan polis ni berpisah tiada. Bab dengan polis ni jangan mainlah. Baru 2 hari lepas Ustaz, polis Melaka panggil pula. Saya ni, polis ni punya sayang dengan saya. Dia ni geng-geng polis bagi tahu. Dia orang ni ada satu pasukan yang akan memantau semua media sosial dan ceramah Cikgu Bat. Bila dia pantau, sikit je report polis. Sikit je report polis. Kan? Tapi yang bagusnya pula apa? Bila polis tu dengar hari-hari ceramah Cikgu Bat, baca hari-hari Cikgu Bat, kan? Polis tu sokong Cikgu Bat. Cuma amanah dia sebab dia ambil gaji, jadi dia buatlah laporan polis di sana, di sini. Ini yang kena pusing satu negara ni. Kan? Tapi jangan ingat, saya confirm tak boleh jadi OCPD kalau selalu masuk balai polis. Tapi belum tentu tak boleh jadi Menteri Dalam Negeri. Kan? Jadi saudara, anggota polis datang malam tu, program hari 4 hari sebelum mengundi awal. Datang. Dia tunjuk dengan sampul surat yang dia dapat. Anggota biasa dapat berapa? 300 kah? Dia ada ikut pangkat lah. Kan? Arahannya apa? Arahannya ialah kena WhatsApp. Setiap IPD ada nombor hotline yang berbeza. Kena WhatsApp nombor siri kertas undi. Dan arahannya undi PH. Dan mereka bagi benda tu. Kan? Dan sampul surat yang diberi tu, saudara, punyalah marah dia. Sampul surat ni ada duit dalam dia. Dia marah. Yang bagi tu bukan pangkat biasa, SM, sarjan meja. Saya kenal lah salah seorang ketua balai dekat kawasan saya. Kan? 300. Paling kotor dalam sejarah. Bila saya buat pendedahan, harakah keluar dan sebagainya, Ketua Polis Negeri Sembilan buat penafian. Itu pun saya tak marah. Sebab saya bagi tahu saudara, Ketua Polis Negeri Sembilan pun sokong kita. Saya bagi tahu. Tapi apa dia nak buat? Apabila menteri bagi tahu. Tapi tengok hasil dia apa? Saudara, bila buka tong polis, ramai sokong kita. Maknanya apa? Duit ni dah tak ada harga. Orang dah marah. Orang dah marah. Jadi kepada PH ni kena ingat satu perkara. Kau buatlah apa pun, takdirnya memang kamu nak tenggelam. Takdirnya memang kamu ni dihantar untuk menyatu dan menyedarkan orang Melayu dan Islam. Kan? Kepada orang politik, baik PH, baik PN, baik BN, baik PN, kau kena faham isyarat ni. Jangan sampai benda-benda kecil pun nak bergaduh, besok kalau rakyat hukum ludah kau kena faham. Benda-benda kecil kena ketepikan. Pilihan raya ni paling kotor apa dia? Kak, bukan saja bagi duit. Judi ni dibuka secara terang-terang. Beratur, berapa banyak video bersepah. Saudara tengok tak? Tengok ke tidak? Beratur. Buka table judi, suruh orang, dia pandai. Kak, akak masuk, cara dia macam mana? Akak dia beratur kan. Akak diberi tiket judi free. Dengan suruh undi apa? Dengan betting dia apa? Pertaruhannya apa? Akak kena cakap PH menang. Kalau PH menang, akak dapat duit. Apa berlaku?
di kawasan-kawasan China undi turun secara mendadak. Makna China pun tak percaya lagi dah. Padahal judi ni besar. Di peti undi di mana di kawasan Linggi, Don Linggi, di mana bekas menteri besar sedang bertarung nyawa untuk bertanding. Kenapa dia ni lari? Dia lari kak dua sebab. Sebab pertama, di Sikamat yang kawasan kita menang ni sekarang ni, di Sikamat tu kadar pengundi Melayu jauh lebih tinggi. Kerana tu dia lari di Linggi. Dia lari di Linggi ni kadar pengundi bukan Melayu lebih tinggi daripada Sikamat. Tinggi sikit daripada Sikamat. Tapi dia kena ingat, mak saya beranak di Linggi dan di Linggi ni kampung saya. Saya pusing setiap rumah, kita pastikan betul-betul kan. Kawasan tu kita color daripada hitam pergi ke putih, dia tak sangka 4,000 penduduk dia kalah. Kedua, kenapa? Saudara, dia terpaksa pergi ke Linggi ni kerana arahan Anthony Loke. Saya dedah dalam video, pergi tengok video Sufi. Saya dedah benda tu. Saya dedah dengan dokumen. Kita bukan cakap kosong. Bagaimana pelabuhan, projek pelabuhan yang akan mengambil kawasan Melayu dan sebagainya, kawasan kampung-kampung akan diambil. Dia sign dengan syarikat kontraktor Cina CCC dan 4 bulan selepas sign, Anthony Loke keluar arahan. Dan arahan tu keluar dalam surat khabar. Saya arahkan Menteri Besar kena percepatkan projek ini dan pastikan percepatkan projek ini. Kerana tu akhirnya dia kena lari ke Linggi untuk memastikan projek tu. Tapi rupanya akhirnya Linggi ni menjadi kubur kepada dia. Nak menang di Linggi ni kak, punyalah kontraktor sokong ni, semua orang kaya sokong. Bukan sekadar duit, peti sejuk kak. Tengok, saya dalam Facebook saya ambil gambar tu. Ada kereta tu punya nombor plate. Kan? Bagi rumah-rumah peti sejuk 2 pintu. Habis tak peti sejuk? Habis. Ambil tak peti sejuk? Ambil. Dapat tak undi? Tak dapat. Tak dapat kak. Jadi ini pilihan raya paling buruk dalam sejarah. Tak pernah ada pilihan raya macam ni. Kan? Yang, rasuah, sogokan, ugutan. Akhirnya menunjukkan apa? Orang Melayu Islam nak bersatu dan kau datang apa pun lah. Orang Melayu ni satu je. Kau jangan himpit sampai dinding. Sampai dinding dia lawan balik. Dan pilihan raya kali ini menyaksikan apa? Semua kursi majoriti Melayu dan kursi campuran kita gelombang biru menang dan menang tanpa kita sangka majoriti sangat besar. Majoriti sangat besar. Saudari yang saya hormati sekalian. Apa punca asal dia ni? Asal ni apa dia punca? Saudara, ramai orang cakap jangan sebut Melayu Islam, jangan ni. Adalah beberapa orang. Saya ni di Negeri Sembilan ni beberapa hari ni Supi, ramailah kawan-kawan. Sampai kawan-kawan jadi terkejut sebab Cikgu Bat tak garang. Pilihan raya ni Ustaz tak garang, lembut je kan. Sampai kawan-kawan cakap kalau pilihan raya ni 3 bulan tak jadi Cikgu Bat, dia jadi Cikgu Bird. Sebab tak boleh garang kan pilihan raya. Tapi saya bagi tahu, kita tak boleh lari daripada persoalan Melayu dan Islam. Sebab apabila Melayu dan Islam rasa terancam, semua benda akan jadi isu perkauman. Semua benda tidak akan selesa. Tapi bila Melayu dan Islam, majoriti rasa selamat. Orang India, orang Cina, apa kaum pun akan rasa selamat cari makan dekat sini. Contoh dia.
kerajaan ni kak memang sengaja menjolok sarang tebuan. Antara dia, benda saya ambil benda mudah lah. Jangan ambil yang complicated, susah nak faham, nombor apa semua ni. Keadaan tenang, tak ada apa. Tiba-tiba, lantik menteri wilayah dan timbalan menteri wilayah daripada DAP. Saya dah cakap awal, ini memang cari pasal. Sebab DAP ni mengidam benda tu semenjak daripada 13 Mei. Meleleh, Helio dia geram nak tengok kan. And then tiba-tiba kamu bagi. Kamu bagi tu yang berlaku dekat dalam yang dulu sepatutnya mesti ada label Bumiputera sahaja, dah tak ada. Kan? Kontrak dan sebagainya benda. Kita faham. Tapi kak, dia punya nak cabar orang Islam ni dengan cara macam mana. Tiba-tiba. Oleh kerana orang Melayu Islam mati hari-hari, maka kubur penuh. Tiba-tiba, kerana kubur penuh, maka kubur diswastakan. Jadi, orang Melayu mula fikir, hidup dah susah. Nak tunggu minyak turun, tak turun. Kota daripada 300 jadi 200. Silap gaya nak jadi 100. Maknanya sekarang ini, orang miskin mati pun tak boleh. Makna kena nego, malaikat maut datang tu nego. Tolong, sebab ni mati nak swasta dah lepas ni. Dimulakan dengan satu tanah perkuburan di BKL umum. Bagi pula kepada syarikat swasta, bagilah. Syarikat Ali ke, Kasim ke, apa ke, tak ada masalah. Swasta tu dah masalah, tapi bagi pula kepada siapa? Bagi kepada syarikat Nirvana. Akak tahu tak Nirvana tu adalah syarikat kubur Cina yang kat nilai jirat Cina ni kan, yang buat dia ikut Feng Shui lagi tinggi, lagi dekat dengan kayangan, lagi mahal. Bang, syarikat yang diberi oleh DBKL tu, yang Hanayo saksikan tu, syarikat itu ialah syarikat Nirvana. Nak tipu orang Melayu, yang saya faham sangat ni kenapa. Abang tahu tak saya kena pecat daripada PKR tahun 2016 sebab apa? Saya kena pecat sebab saya dedahkan isu Paya Indah Wetland. Ketika tu, orang Gombak, ketua AMK Gombak, Zainal. Kenal kan? Zainal yang susun company tu, bocorkan mesyuarat Esko dan sebagainya. Bila saya dedah dengan detail. Kerana saya dedah kecurangan tu, yang Paya Indah sekarang ni hancur kawasan tu semua ni, kan? Saya kena pecat daripada PKR. Kali ni, tahu atau tidak, siapa yang membawa yang jadi barwa, kayu hanyut, kaldai, kan? Memang pengkhianat Melayu yang bawa syarikat tu buka nama Melayu kemudian ambil projek daripada DBKL. Padahal syarikat yang dapat projek kubur tu saham penuh dia dipegang oleh Nirvana. Akak tahu tak siapa? Zainal yang samalah budak AMK ni. Iyalah, budak kampung saudara lah. Saudara, tiba-tiba, tak ada apa kan? Tiba-tiba tak ada apa, orang Melayu tenang, elok kan? Punyalah dia nak cabar orang Melayu ni. Kita akan umumkan makanan warisan terbaru Malaysia, bak kutih. Saudara, orang protes, orang Melayu protes. Dia tarik tak? Dia tak tarik. Saya kena faham, akak kena faham kak, makanan warisan ni maksud dia apa? Makanan official Malaysia. Kalau dekat kedutaan tu, kedutaan London ke, kedutaan apa kan? Okey, makanan warisan, roti canai ke apa ke semua. Ada satu, bak kutih. Itulah identiti kita. Kenapa orang Melayu perlu diancam sebegitu rupa? Untuk apa? Untuk memastikan dignity, maruah, rasa ketuanan Melayu tu hancur, dibogelkan. Faham tak? Masa zaman Jepun, zaman penjajah, biasa tengok cerita tak?
penjajah nak maruah bangsa yang dijajah ni hilang dengan cara macam mana? Bogelkan. Tok Janggut bukan sekadar mati, dibogelkan, digantung terbalik, diagak di Pekan Kelantan. Dia nak ulang benda ni dengan apa? Bogel, hancur, hinakan bangsa ni. Supaya kita tak ada dignity dah nak bangkit sebagai tanah ini, tanah Melayu. Dan inilah ucapan Sanusi, Menteri Besar Negeri Kedah ketika di Negeri Sembilan. Orang Melayu ni, inilah tanah kita. Dia bukan cakap India balik India, tak apa. Orang Melayu ni perkauman, bangsa Melayu ni adalah bangsa yang paling tidak perkauman. Saya sebut hampir semua ceramah saya. Orang Melayu ni bila dia agung, dia kuat. Contoh zaman Melaka. Satu dunia datang berdagang. Orang Melayu ni bangsa yang koyok. Dalam bahasa ni Sembilan tu koyok lah. Dia copek menjobor. Dia cepat rasa bangga. Dia cepat nak melebar sayap, melindungi bangsa lain. Orang Melayu ni tak perkauman. Datang Arab. Daripada Arab ni. Nama Said. Said itu, Said ini, Said apa. Ujung sekarang ni, ada tak orang kata Said ni bukan Melayu? Hidup cara Melayu, cakap cara Melayu, makan cara Melayu. Akhirnya Said ni jadi Melayu, Ustaz. Padahal Said tu tang Arab tu. Tak ada kena mono dengan Melayu tu dah. Kan? Datang mamak. Kan? Hidup cara Melayu, fikir cara Melayu, makan cara Melayu, budaya cara Melayu. Akhirnya mamak tu jadi bumi putera Melayu dia. Betul ke tidak? Datang ni ikut pedagang marin baba nyonya Ustaz daripada Cina. Kan? Dondang sayang, pantun, baju cantik, apa baju kebaya Melaka apa semua kan. Tapi tak Islam. Tak boleh jadi Melayu, tapi jadi bumi putera. Apa lagi? Orang Melayu ni, kita ni adalah bangsa yang meraihkan. Cuma jangan cabar. Dan pilihan raya Negeri Sembilan ini membuktikan apabila Melayu ni dihimpit ke dinding, kita lawan. Kita bangsa yang masih ada maruah. Jangan cakaplah kekuatan parti itu, kekuatan parti ini. Saya turun ke bawah. Kak, saya ni adalah bekas bakal calon. Tahu? Bukan semua orang boleh pegang title tu Ustaz. Ada orang siap nak jadi calon, terus jadi calon. Kan? Saya ni bekas bakal calon. Saya kalah? Tak, belum kalah sebab belum jadi calon. Orang lain bekas calon, sebab apa kau bekas calon? Itu kalah pilihan raya, betul kan? Saya belum kalah sebab saya bekas bakal calon, tak sampai jadi calon. Macam mana bang nak tak jadi calon? Kes mahkamah ni memanglah banyak, kan? Tapi tiba-tiba kes yang sepatut bulan 8 tarik keputusan bulan 7 Ustaz. Tarik keputusan bulan 7. Dah tarik keputusan bulan 7 sampai ke mahkamah. Apa namanya ni? Mahkamah tu tersebut. Saya ingat, saudara kena faham benda ni. Mahkamah tu hari Jumaat yang terakhir. Minggu depan tu dah penamaan calon. Keputusan mahkamah hari Jumaat. Pelik tak? Pelik. Kan? Kemudian hari Jumaat datang pukul 8.30 pagi. Tunggu. 12.30 baru hakim muncul. Hakim tak baca. Ulasan kes tak payah ulas. Cikgu Bat didapati bersalah. Kan? Saya dah nganga. Kenapa salah? Tapi Cikgu Bat salah. Lepas tu hujah pemberatan daripada DPP. DPP dah siap. Makna DPP dah tahu yang saya salah. Dah siap, hujah dah siap. Backup data apa semua kan. Abang tahu tak DPP minta apa? Pertama, paling berat. Berapa denda paling berat? 5,000. Kapal Sing maki Sultan Perak. Kapal Sing maki Sultan Perak dalam ucapan dia. 1,800 denda. Yang terbaru, Esko Kerajaan Negeri Terengganu, Datuk Razali, pertikai keputusan mahkamah dan sebagainya di bawah Akta Hasutan. Dia kena kerana dia orang politik. Di dalam mahkamah membincangkan
Kerana dia orang politik, maka dia tidak dikenakan denda lebih 2,000. Saya dia minta 5,000. Kerana apa? Kerana saya akan bertanding pilihan raya. Dihujahkan dalam tu. Ni kalau tak ni dia akan bertanding pilihan raya. Dia harus dikenakan 5,000 terus. Kak, dia bukan minta 5,000, dia minta ekstra 3 tahun penjara. Saya dah reda dah, kan? Tapi saya nekat, kan? Saya bertawasul hari Jumaat tu. Betul-betul dah 12.45. Tawasul saya meletakkan semua kerja-kerja yang saya buat. Ya Allah, kalau kau reda dengan apa aku buat, kau nak denda tak apalah, aku tak bertanding. Tapi kau jangan bagi ya Allah 3 tahun penjara sebab sengsara. Kau cabut 3 tahun penjara tu, demi Allah, saya nazar, saya akan pusing setiap saat di Negeri Sembilan dan saya akan pastikan rejim jahat musuh Islam akan tumbang. Saudara, itulah kekuatan saya. Mana kampung saya tak masuk, mana celah saya tak redah. Akhirnya saya kena 5,000. Tak dapat bertanding, tak apalah. Turun pukul 1 Ustaz. Keputusan 12.55. Kaunter mahkamah tutup pukul berapa? Kaunter mahkamah tutup pukul 12.30. Kaunter mahkamah dah tutup. Saya pun pergi bawah. Terus polis tu kata, Cikgu Bat tak payah masuk lokap lah. Cikgu Bat duduk luar. Sebab lokap penuh. Lokap mahkamah penuh. Kan? Saya kata, kenapa? Sebab daripada pagi tadi kami dapat arahannya jangan benarkan proses jamin bermula. Jadi saya kira-kira seorang 10 minit nak proses jamin Ustaz. Kira-kira saya insya-Allah kalau ikut kiraan normal sampai saya ke penjara Keluang sebab hari itu tak boleh jamin hari Jumaat, hari Ahad, hari Sabtu mahkamah tak buka, hari Ahad, hari Senin baru keluar, sempat sampai penjara Keluang. Kan? Tapi akhirnya ada anggota dan pegawai mahkamah yang baik turun uruskan cepat. Dia kata, Cikgu Bat, ini memang permainan ni. Dia memang nak trap Cikgu Bat kali ni, kan? Tak apa, kita apa ni? Kaunter mahkamah dah tutup Ustaz 12.30, pukul 1 buka balik untuk keluarkan Cikgu Bat punya kertas jamin. Alhamdulillah, kan? Jadi kerana itu saya bagi tahu juga, saya kongsi. Berjuang ni saudara, bantuan datang tanpa kita sangka. Kan? Tugas kita apa? Tugas kita sebagai manusia, sebagai hamba, berjuang. Berlawan. Menang kalah tugas apa? Allah tentu. Bantuan datang daripada mana? Tuhan susun. Tuhan susun, kan? Jadi kerana itu lawan. Jangan kerana kita tak berlawan akhirnya kita menyesal. Lawan bersungguh-sungguh, kan? Saudari yang saya hormati sekalian. Pilihan Raya Negeri Sembilan ni pilihan raya perpaduan ummah. Penyatuan. Dan memang saya nampak jelas kali ni, kan? Orang kata PAS dan UMNO pernah bergabung. Ya betul, pernah bergabung dulu. Kan? Kak kena faham, saya Alwi Tok Alwi Kelantan, kan? Hamzah, Datuk Seri Hamzah selalu menggunakan bidalan ni dalam ceramah-ceramah kita di Negeri Sembilan. PAS dengan Barisan Nasional ni memang sesuai sebenarnya. Sebab akak pernah tengok tak gunung ni kalau tengok daripada jauh, bukit kan? Color apa akak tengok? Color biru kak. Tengok tang jauh gunung kan cantik. Kan seakan-akan biru. Betul ke tidak? Tapi bila kita pergi dekat, gunung ni color apa? Color hijau sebenarnya. Dia memang satu. Tapi selalu, apa masalah dia? Panas kah? Matahari panas. Jadi kerana itu kami Wawasan Negara menjadi awan melindungi dan meredupkan supaya tak panas hubungan tu. Jadi tugas kita apa? Kena runding. Kalau kami ni tak setinggi awan, anggaplah kami jambatan. Menghubungkan. Dan apa dia kekuatan orang Melayu sekarang? Saya suka memetik sahabat saya sebelum ni, dia cakap apa? Kekuatan Anwar Ibrahim, DAP dan Pakatan Harapan apa dia? Diorang ni boleh menang lagi macam mana?
berpecah, kita bergaduh. Boleh menang. Kalau di Negeri Sembilan ini, kita running simulasi berdasarkan nombor, bukan berdasarkan sentimen. Awal, sebab saya pergi unding kursi. Kita kira balik 3 penjuru. Saya tunjuk, semua orang nak sombong, saya running 3 penjuru. Saudara, 3 penjuru, apa namanya ni, PN boleh menang maksimum 9 kursi. PN menang 9 kursi. Kak, 3 penjuru, Barisan Nasional menang 8 kursi. 8 campur 9 berapa? 17. Nak perintah Negeri Sembilan, the magic number is 19. Tak boleh. Sombong lah. Gaduh lah. Kan? Okay. Dan kita juga kena sedar realiti. Yang ada jentera, yang ini, yang nampak ada tokoh, okey, Barisan Nasional. Jadi kerana itu Barisan Nasional dapat lebih. Kita dapat kurang. Tapi kita dapat kurang kursi yang memang ada potensi boleh menang. Kalau kita pergi lawan, macam Johor contohnya kan, lawan semua. Apa jadi? Apa untung? Kita tak untung apa. Kerana itu dengan jiwa paling besar, saya tak pernah jumpa manusia parti politik macam ni. Kan? Tuanku Haji Adi, parti dia bertanding. Dia menghalakan undi kepada siapa? Kepada Barisan Nasional. Sebab ada ruang dia nampak kalau itu tidak dilakukan, pengorbanan besar itu tidak dilakukan, ada ruang PH untuk menang. Jadi, Negeri Sembilan. Now kita nak masuk Melaka. Isu dia bukan bilangan. Orang Melayu tak nak dengar isu bilangan ni. Kau berapa banyak orang banyak. Orang Melayu nak tengok gabungan. Kerana itu, yang tak terlibat jangan komen. Duk diam-diam. Nah, duk diam-diam kan. Sebab dalam bentuk kerajaan ni pun saudara, bukan senang. Saya ada di hampir setiap momen tu. Malam kemenangan bagaimana kali pertama masuk Wisma UMNO, Ustaz. Masuk Wisma UMNO aku tu. Oh. Tapi tak apalah kan. Masuklah sekali kan. Tanda tangan, semua tanda tangan. Dan Kak, saya bagi tahu. Akak melihat komen Rais Yatim. Tan Sri Rais Yatim berkenaan dengan orang luar. Yang kemudian saya juga menyebut orang luar. Kami bukan menghalakan kepada pimpinan politik. Orang kata, oh, kau tembak Zahid. Kak, memang ada malam tersebut. Kita menang, Kak. Kita menang. Dan ada orang luar yang membisikkan kepada Zahid, kepada UMNO, untuk UMNO tubuh kerajaan dengan PH. Untuk UMNO tubuh kerajaan dengan PH. Kan? Jangan cabar. Cikgu Bat tak ada masalah. Masuk dalam 2-3 kali pun okey. Tapi jangan cabar sampai saya sebut. Saya bagi tahu kepada kuasa itu. Ada usaha untuk apa? Tubuh. Mujur. Saudara, apa pun komen kita pada Zahid Hamidi, saudara kena bagi juga kredit kepada dia. Dia bertahan tau. Satu elemen besar. Arah. Tak boleh sebab kita ada perjanjian dah. Dia bawa perjanjian tu. BN, PN. Bawa perjanjian tu. Tak boleh. Kerana itu, saudara, ini cabaran. Juga saya suka memetik. Ustaz sebut tadi, kita kalau tanam lalang, confirm tak tumbuh padi. Tapi kalau kita tanam padi, ada tak lalang celah-celah? Ada. Ini semua cabaran-cabaran untuk kita terus mendapatkan semula negara yang kita hilang, saudara. Saudari yang saya hormati sekalian, isu di Negeri Sembilan ni selesai, tak selesai. Saya sebut tak selesai. Tok Undang masih tunggang langgang, isu adat masih lintang pukang. Saudara bayang, punyalah. Saya boleh komen isu ni sebab saya anak waris. Saya ada perut, saya ada suku saya. Saya juga pemain adat. Saya beritahu saudara yang terbaru.
undang Jelebu dipecat backdated. Saya tengok, inilah ilallah kan. Kenapa benda ni jadi? Kak, saya bagi tahu, punya serius. Akak kena faham. Kita kena tengok daripada elemen politik. Saya tak nak ulas daripada elemen adat dan pemerintah raja. Saya tak nak ulas. Saya nak ulas daripada elemen masyarakat. Bang, raja ni ketua agama. Kalau di Selangor ni adalah keluarga rajanya ialah Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Dia ketua agama. Nak lantik Tok Kadi, nak lantik Tok Imam, nak bagi kebenaran penceramah apa semua, kuasa siapa? Istana. Tetapi di Negeri Sembilan ini kuasanya ialah kuasa raja. Dan Negeri Sembilan ni diperintah oleh Yang di-Pertuan Besar. Ini dalam Undang-Undang Tubuh sendiri mengatakan Yang di-Pertuan Besar bersama dengan 4 undang dan 1 Tengku Besar Tampit. Kalau di Rembau, siapa yang akan melantik Tok Kadi, jadi ketua agama, lantik Tok Imam? Undang Rembau. Itu. Kalau di Sungai Ujung, undang Sungai Ujung. Kalau di Jelebu, undang Jelebu. Okey, baik. Saudara, apabila dia dipecat backdated 2023, dia backdated 2023. Dia pecat baru ni, minggu lepas. Tapi tarikh pemecatan tu backdated 2023. Saya nak tanya, berapa banyak jurunikah yang dapat mandat pengesahan daripada undang Jelebu sebagai jurunikah, sebagai Tok Kadi? 23, 24, 25, 26. 26 ni nak ujung tahun. Jadi sah tak sah nikah tu? Kerana itu ini bukan benda simple. Ini bukan benda main-main. Kerana itu, saudara, benda ini saya selaku anak Negeri Sembilan saya kena bagi tahu, kena selesaikan. Dia bukan suka-suka. Bukan boleh buat main. Dan kenapa benda ini berlaku? Macam saya pernah hujahkan. Saya ingat awal lagi masa tu kita ceramah kat mana tu? Saya balik daripada Penang kan. Ceramah dengan ustaz jugalah. Dekat UK. Ulu Kelang. Di Ulu Kelang. Pasal zakat Penang apa semua kan. Saya bagi tahu begini. Kak, antara punca dia ialah ada sebuah entiti adat haram. Dan duit dia datang daripada mana? Duit ICU yang dibekalkan melalui ahli parlimen Seremban, Anthony Loke. Ini antara punca awal. Punca awal pergaduhan, pergeseran yang sehingga besar akhirnya. Dan memang hasrat DAP ni apa? Malaysia ni apa ji? Malaysia ni kalau kita Google, dia kena faham. Saya nak cerita sejarah sikit. Pertama sekali ialah Singapura ni tahun 1957 lagi dah geli dah nak merdeka dengan Malaysia. Datang Lee Kuan Yew, bincang dengan Tengku Abdul Rahman. Tengku, bawa sekali lah Singapura. Akhirnya Tengku pun kalkulat. Oi, Singapura ni tengah banyak kaum-kaum lain. Jadi kalau bawa Singapura sekali, Melayu di tanah Melayu tahun 57, nombor kita akan merudup. Jadi Tengku cakap tak boleh. Kan? Encik Lee Kuan Yew, nantilah kita runding kemudian. Saya nak urus dulu tanah Melayu merdeka sebagai tanah Melayu. Ini dalam memori Tengku tulis. Bukan cikgu buat cerita saja-saja. Kan? Kemudian 1963 Sabah nak masuk, British nak merdeka dengan cuma kita gagal bincang dengan Brunei, tapi Sabah dan Sarawak masuk. Masa tu Lee Kuan Yew datang lagi. Tengku, kali ni boleh masuk 1963. Tunku Abdul Rahman kira Bumi Putera Sabah, Bumi Putera Sarawak dan campur Melayu, Bumi Putera di tanah Melayu.
tolak dengan bukan Bumiputera yang akan masuk dengan Singapura ramai tu, okey, kita kuat. Kita masih kuat. Jadi 1963, bawa masuk Singapura sekali. Bila bawa masuk, Tengku pesan. Okey, macam ni. Semua kena ikut. Sabah, jaga politik Sabah. Kalau pilihan raya nanti, jangan masuk ke Sarawak, kacau. Sarawak pun sama, jangan masuk ke Semenanjung. Begitu juga Singapura, jangan kacau. Tapi bila pilihan raya pertama, PAP masuk berkempen sampai ke bumi tanah Melayu. Tema kempen dia, Malaysian for Malaysia. Sama kata, sama hak, kita merdeka sama-sama. Angkat dalam ceramah-ceramah mereka, angkat tunjuk IC, tunjuk kad pengenalan biru. Kita sama milik negara ini. Saudara, PAP masuk ke tanah Melayu kempen sampai ke utara Perak dan mereka menang satu kursi di mana? Di Bangsar. Akhirnya selepas pilihan raya tu Tunku fikir balik, kalaulah ini berlaku dan diteruskan, mampus orang Melayu. Tunku memulakan pengorbanan besar, memisahkan Singapura, bebaslah Singapura. Kau pergilah takbir sendiri, jangan kacau tanah kami. Tapi apa dia buat? Dia tak puas hati. Dia buat apa? Dia suruh puak-puak ni, 3-4 orang tu balik. Kit Siang apa semua balik. Mat Chen Man Hen balik ke masuk ke Malaysia dan tubuh sebuah parti nama DAP. DAP tak tunggu lama. DAP buat satu kongres convention dinamakan Convention Setapak dan buat bertulis saudara apa dia Malaysia. Tak selindung. Bang, tak selindung. DAP tak selindung. Malaysia. Tulis apa? Perenggan pertama. Ini boleh cari, boleh Google balik nanti. Perenggan pertama Malaysia, tulis apa? Malaysia memusuhi dan ingin memansuhkan Bumiputera. Sebab dia panggil 2 kelas masyarakat menindas dan menzalimi seperti dasar apartheid. Dasar Afrika Selatan tu. Kan? Kedua, DAP kata apa? Malaysia kalau nak maju, mesti sekular sepenuhnya. Maksud sekular sepenuhnya apa? Perlembagaan negara tu yang ada Islam, agama persekutuan kena padam. So, saudara, 2 benda ni tak boleh buat dekat Malaysia. Selagi ada payung. Siapa payung? Raja-raja Melayu. Kak, saya hujah sekali lagi. Dengar betul-betul. Apa beza kita dan Indonesia? Ulama Indonesia ramai yang faqih. Ramai yang hebat. Ustaz Abdul Somad, kalau ceramah, penuh stadium. Ustaz Abdul Somad ni, kalau kira rank popular dia, jauhlah lagi daripada ustaz-ustaz Malaysia ni. Kalau dia datang Malaysia pun stadium penuh. Tapi apa beza Malaysia dengan Indonesia, Kak? Beza dia ialah 1 Syawal di Malaysia 1 hari. Itulah dia 1 Syawal. Tapi di Indonesia 1 minggu 1 Syawal. Hari ini anak bulan ditemui oleh Nahdlatul Ulama. Maka Nahdlatul Ulama mengisytiharkan raya. Muhammadiyah belum raya sebab ulama kita tak nampak lagi anak bulan tersebut. Maka bila raya? Besok baru Muhammadiyah raya. Pesantren tu raya lusa. Kampung ni raya tulat. Seminggu raya, saudara. Islam menjadi buih-buih di laut di akhir zaman seperti yang disebut. Itu di Indonesia. Di kita tak boleh berlaku sebab kita ada payung. Yang membawa sistem mufti. Yang merengkum dan merangkul semua sistem yang hebat. Apa lagi yang berlaku di Indonesia tidak berlaku di sini. Kak, di Indonesia, akak ada anak. Anak tu anak akak. Akak besarkan, akak netekkan dia. Akak susah memang sekolah bayaran. Akak buat. Tapi akak tidak ada kuasa untuk memberi agama kepada anak akak. Agama cuma ditetapkan bila? 18 tahun. Kenapa benda ini berlaku? Sebab di Indonesia membenarkan Islam kahwin dengan Hindu.
Islam kahwin dengan Kristian. Jadi ketika anak itu masih di bawah umur, kita tak boleh tetapkan agama anak ini, nanti bergaduh. Itu dipanggil penindasan, tidak sesuai dengan hak asasi. Jadi sesuai dengan asasi apa? Kena tunggu 18 tahun, baru bagi dia agama apa. Jadi dia duduk, dia rasa mak dia asyik marah, dia kan suruh semayang, suruh apa. Kita nak decide lah ikut bapak. Paling tidak pergi gereja seminggu sekali saja. Maka dia kata dengan pegawai yang ambil catatan itu, kamu sekian-sekian nama, hari ini kamu cukup umur, okey, agama apa kamu pilih? Mak kamu Islam, bapak kamu Kristian. Saya memilih agama Kristian. Maka Kristianlah dia. Di Malaysia tak boleh benda itu sebab kita ada payung. Kan itu sasaran mereka ialah untuk dua matlamat itu, payung ini perlu dirobek. Kita boleh, saudara, kita boleh bertembung, berbeza pandangan, komen terhadap raja ini pandangan, raja ini apa perangai itu. Kita boleh. Tetapi untuk mempertahankan isu Raja Melayu, kita tidak boleh berbeza pandangan. Kita wajib mempertahankan Raja-Raja Melayu. Dan semua Raja Melayu ni Kak, dalam adat temenggung, ketembuhan kan. Jadi ni pula aku susah nak menyebut kan. Tapi ada satu, dia adat pematih. Dia berbeza. Complicated. Kenapa complicated? Dia ialah sistem raja demokrasi. Bagaimana daripada bawah, anak buah memilih buah pak memilih lembaga, lembaga memilih tok undang bermesyuarat memilih Yang Tuan. Anak kepada Yang Tuan belum tentu jadi Yang Tuan. Raja mangkat, raja menanam. Mati Yang Tuan. 4 undang bukan duduk baca Yasin dulu. Kena mesyuarat siapa nak ganti. Kerana yang mengganti itulah yang akan menanam. Begitu juga undang. Undang meninggal, kan? Buah pak tak apa, datuk lembaga tak boleh. Nak menangis dulu. Kena panggil semua datuk lembaga. Muafakat. Kita nak pilih siapa tok undang. Dan begitulah didikan. Dan dia ada aturan. Adat bersendi kita, bersendi hukum bersendi kitabullah. Kan? Dan inilah yang sedang dirogol dan sedang dihancurkan. Yang mereka komen sekarang apa? Yang tugas-tugas ceplos baruah ni gampang ni buat apa? Dia komen, oh ini semua buang duit. Ini semua buat masalah pada rakyat. Kita mansuhkan saja. Kita ambil raja saja seorang. Saudara, ini permainan DAP sekarang ini. Kerana itu saya tak takut. Dakwa saya 100 kali. Penjara saya sekalipun. Saya akan pertahankan sistem pusaka bangsa yang mempertahankan ini. Sebab apa? Yang paling susah Negeri Sembilan. Hancur Negeri Sembilan. Negeri lain, saudara, mudah saja diaturkan. Ini perkara serius. Dan inilah yang menyebabkan tok-tok adat, player-player adat di bawah ini menggerakkan sokongan orang Melayu, saudara. Menggerakkan. Kali ini kena hancur. Bagi duit, bagi peti sejuk, bagi apa saja. Kita langgar bagi ganap. Dan ini kena diselesaikan dengan segera. Tak boleh. Kan? Minggu lepas, bila sampai undang dipecat dengan backdated ni, saya rasa ini betul. Ini satu benda yang sangat melampau. Kan? Jadi akhirnya, orang yang kahwin tahun 2023 comel. Orang yang kahwin tahun 2024 comel. Kenapa tak cemas? Orang yang nikah kan sini sah ke tak sah ni? Tok Kak Din ni sah ke tak sah? Kan? Itu kalau dia fikir dia nak nikah lagi sekali dengan bini dia. Kalau dia fikir pula nak nikah lain. Tak huru-hara seluruh je lebu. Orang dah ada hatan dah cakap kan. Silap kono komat je lebu. Kan? Badan hauk, badan mengasai. Jadi saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Musuh kita tetap orientalis-orientalis yang memasang perangkap-perangkap di semua sudut ini. DAP akan bermesyuarat pada 16 hari bulan. Dan saudara jangan rasa terpesona,
Jangan rasa gairah. Ini semua wayang. Ini opera Cina. Kan? Kenapa? Soal dia ialah, apa yang DAP akan buat? DAP akan umum, kita dah boleh baca. Yang sebenarnya panik apa dia? DAP. Sebab kamu selama ini bermain dengan masyarakat Cina, menipu dia dengan isu Malaysia, isu hak. Tapi akhirnya, bila kamu memerintah, kamu lupa isu cari makan. Kamu tindas orang Cina di bawah ni, driver lori, Grab, apa semua kan. Kak, kita tak sempat berkempen di Chenah. Sebab yang berkempen di Chenah ni kan, hari ni tiba-tiba penuh lori dekat Chenah. Saya pun jadi cemas. Chenah ni kat Ulu Ajab. Ulu Dedap betul lah. Kampung. Kan? Kampung Gagu, kampung apa tu. Jauh kampung lah. Di Negeri Sembilan ni, kalau orang Chenah tu, orang kampung Gagu, dia tak cakap Negeri Sembilan, Ustaz. Dia cakap Minang. Ya betul. Minang dengan Negeri Sembilan ni berbeza, saudara. Kan? Macam Ustaz tadi bagi pantun kan, tak terjawab, saudara. Ngangur saya tengok kan. Macam cerita Hindustan lah kan. Cantik bunyi tapi tak faham. Macam tu lah. Saya tak faham cakap Minang tu. Kan? Saudara, yang turun ni, kempen driver lori protes. Kempen driver taksi protes. Kempen ni protes. Saudara, suasana pilihan raya kali ni berbeza kan. Tapi yang saya nak bagi tahu apa dia? Dia dah rasa dia ditolak. Jadi bila dia ditolak, kerana kelemahan, dia nak mufarakah. Mufarakah ni maksud dia nak keluar daripada kerajaan, tapi bukan dia nak keluar daripada kabinet. Sebab dia tahu kabinet ni silap hari, tinggal setahun pun belum tentu lagi ni. Dah nak mampus dah ni. Kan? Dia tahu dah kapal nak karam. Jadi, dia nak keluar daripada kabinet, tapi masih menyokong kerajaan. Jangan pening-pening kepala. Kerajaan ni takkan jatuh. 16 dia keluar, 17 jatuh. Tak. Ini semua wayang. Sebab dia nak jaga diri dia, nanti dia nak beritahu orang Cina, orang Cina bantai Anwar Ibrahim kan, pumpah bantai Anwar Ibrahim. Dia cakap, kita tak ada kena mengenal sama Anwar Ibrahim. Kita keluar apa? Faham? Itu nak nyelamat diri dia. Malah saya percaya akan ekstrim lagi apa? Kemungkinan besar DAP akan kembali bertanding dengan logo roket. Dia akan bertanding sebab dia tahu Anwar Ibrahim gagal. Dia tahu kebencian masyarakat Cina ni kerana kerajaan ini. Jadi dia nak pesahkan diri dia. Jadi kepada orang Melayu PAN ni, sayap Melayu DAP. Kan? Berarti PAN ni sayap Melayu DAP. Kau curahkan kesetiaan, akhirnya DAP akan bagi kau terjun dengan labu-labunya. DAP akan selamat diri DAP. DAP nak kembali menjadi parti tradisi Cina ekstrim untuk jaga undi dia balik. Kalau tak, dia akan terbalik. Sebab abang tahu tak? Campur undi Seremban. Anthony Loke ni ahli parlimen Seremban. Campur Sikamat, campur Longging, campur Ampangan, campur Lobak. Pas bertanding juga di Lobak. Kan? Campur ni semua undi. Anthony Loke akan kalah. Dan maknanya kalau mood dan momentum ini kekal, Loke bukan saja kalah di Dun Chenah, dia juga akan kalah di Parlimen Seremban. Silap-silap gaya, kalau kes mahkamah saya selesai rayuan, saya yang akan kalahkan dia di Seremban. Jadi saudara-saudara, tapi itu ni lah, dia pulang pada pimpinan. Tapi kalau pimpinan bagi, saya sedia berkorban, Ustaz. Jadi itu satu bab lah. Tapi soal dia 16 September ni tak ada masuk apa. 16 Ogos kan. Okey. Kemudian ada masa baki sedikit lagi nak komen pasal perpaduan ni melindungi rasuah. Pertama, kau dah cuci dah. UMNO tu kan kau dah cuci kan. Kita dapat lepeh cuci kau. Kau dah hantar UMNO tu pidobi. Kan? Kita ambil lepeh tu. Maka kan dah bersih. Tapi soal dia mudah je lah. Kan? Soal dia, tiba-tiba selepas daripada Mak Sabri mula menggamit Sabah dan Sarawak ketika, diorang ni kawan. Kan Abang Jo datang sini, jumpa yang di Tuan Agong. Kan?
Lepas tu berlaku pertemuan. Assalamualaikum je dengan Mak Sabri. Terus panik, gelabah, panggil Mak Sabri, nak dakwa Mak Sabri. Tahu tak cerita kenapa Mak Sabri kena dakwa ni? Lepas tu RCI, tabung haji. Bang, ini nama dia Kebangkitan Melayu. Dia datang pula RCI. Ni Anwar Ibrahim ni pokak ni tak faham-faham. Datang kau complicated. Dia tak ada Rafizi main. Kalau ada Rafizi menipu isu RCI ni. Memang adalah kesan dia sikit. Dia tak ada Rafizi. Nak agapkan Nurul Izzah. Kan? Nurul Izzah bergonjeng boleh lah dia kan. Tapi soal dia ialah. Okey. Kita setuju. Kau dakwa lah. Ini bukan untuk tayangan. Ini bukan untuk ugutan. Kalau ada salah dakwa dan bukan saja terhenti ketika tahun 20 tahun 2018 jangan sampai tahun 2018 kita buat RCI juga ketika Lim Guan Eng menjadi Menteri Keuangan dan merogol dan menghancurkan tabung haji. Berani pergi tahap tu. Kamu dakwa semua. Bukan sikit-sikit. Kan? Bagaimana TH Hijari yang syarikat ada kena mengena dengan Tony Pua, ada kena mengena dengan Singapura, ambil dan kendalikan tabung haji. Bagaimana hotel-hotel tabung haji sekarang ni, mana hotel tabung haji? Mana hotel tabung haji? Dah jadi apa hotel hari raya ke apa kan? Mana pergi? Siapa jual? Siapa gadai? Jangan kamu nak gunakan isu rasuah, isu korupsi hanya untuk apa? Untuk tujuan politik kamu semata-mata. Kan? Rasuah ni bapak kepada segala kepala bapak rasuah tu ada dan sedang dilindungi dalam PH itu sendiri. Itu sampai esok pagi kita tak boleh nak ni. Keadaan hidup rakyat makin hari makin susah. Tadi saya Google sedikit saja lagi sedia. Tahu atau tidak data terbaru Persatuan Kontraktor Malaysia. Dalam masa beberapa bulan ni saja Ustaz, Sinar Harian keluarkan 26 hari bulan hari tu. Sinar Harian keluarkan 26 Jun. Masa mesyuarat Persatuan Kontraktor Malaysia. Sepanjang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, 26,000 kontraktor Bumi Putra Melayu telah gulung tikar. Untung ada tikar. Kalau tak ada tikar, gulung macam tu je tak tahu berapa ramai lagi. Ini yang istihar. Kan? Yang ada masalah apa tutup syarikat. Yang tikar pun tak ada lagi. Main tinggal macam tu je berapa ramai. Itu baru kontraktor bang. Kontraktor. Yang kita ni kontrak pun tak ni. Kan? Jadi kerana itu, kehidupan ini kita kena jelas. Pertama ialah kita lakukan ni kerana apa? Saya suka bagaimana Ustaz memulakan program kita malam ini. Semua benda ada kira bang. Hidup atas dunia ni ada markah. Ada dosa, ada pahala. Kalau makam kita naik sikit, kita nak mencari apa? Kita nak mencari reda. Dosa pahala pun kita tak peduli. Kita nak reda Tuhan ya. Berpolitik ke kita, bermuamalat ke kita, buat apa pun kita nak reda. Dan hari ini bukan kata reda bang. Orang tengah nak bogelkan kita untuk menghilangkan maruah Melayu di bumi Melayu. Dia sedang ancam daripada segenap pelosok. Orang Melayu kena bangkit, orang Melayu kena menyatu. Dan kebangkitan Melayu kepada bukan Melayu, jangan risau. Pas perintah 30 tahun Ustaz kan, Kelantan, 30 tahun Kelantan, 3 menteri besar bertukar. Patung Buddha paling panjang terbaring kat mana? Kat Kelantan, kat Tumpat. 3 menteri besar, tak ada menteri besar yang daripada arwah Tuan Guru Ni Aziz Semarin, sampailah sekarang Tok Panglima Perang jadi menteri besar, punya garang orang. Kan? Tak ada dia pergi bawa rotan disobek patung Buddha tu suruh berdiri. Punyalah kejam pas ni terhadap agama. Kan? Lain, dia sebat patung Buddha tu suruh berdiri. Tak ada. Buddha tu elok, semua elok. Suasana elok. Kan? Jadi, orang bukan Islam jangan rasa terancam. Bila resam bangsa Melayu ni, bila bangsa Melayu jadi agung, bangsa Melayu jadi selamat, bangsa Melayu tidak terancam, bangsa Melayu ialah bangsa yang melindungi kaum-kaum lain untuk mencari rezeki di bumi kita ini. Daripada zaman Melaka, Kedah tua,
Itulah resam bangsa Melayu ini. Kan? Jadi kita tenang. Kepada orang politik, rumusan ini, kita juga kena belajar dengan apa yang berlaku. Jangan cari perbezaan, cari persamaan. Ini bukan kerana kekuatan mana-mana parti. Ini kekuatan kesedaran orang Melayu Islam dan kesedaran rakyat di atas kesukaran hidup yang berlaku hari ini. Kita, bagi saya, ini bukan nak menghina sesiapa. Kita ucap terima kasih pada Anwar kerana dia telah menjadi makhluk yang dihantar untuk Tuhan menyedarkan kita. Kita ucap terima kasih kepada PH kerana mereka telah menjadi kumpulan yang dihantar untuk menyedarkan orang Melayu. Dan jangan sia-siakan pelajaran yang yurannya sangat tinggi bagi bangsa Melayu ini. Kita kena satu kekuatan, ketepi perbezaan, Melaka di hadapan kita. Kan? Dan saya silap gaya, mungkin Melaka serentak dengan pilihan raya umum Malaysia. Kita kena sedia. Setakat ada parti lain yang nak berbincang dengan PH, nak berlakon bertanding bebas apa semua ni, itu abai dan biarkan. Merah bunga raya satu lagi. Saya bagi tahu Kak, saya ni ketua bahagian, saya ni bekas pimpinan mereka. Mereka sedang berunding untuk masuk ke Negeri Melaka bersama dengan PH tanpa bertembung. Jadi dah semua rasa dah sama, seorang pun hilang deposit, seorang pun tak ada ruang lagi dah kan. Akhirnya mereka sedang berbincang masuk Negeri Melaka, jangan bertembung sesama mereka. Untuk apa? Untuk menipu kita orang Melayu. Jangan tergadai, jangan terpesona. Kan? Ini bukan soal watak dan individu. Ini soal matlamat dan penyatuan ummah yang sama-sama kita ciptakan. Jadi pukul 12:01, saya mengucapkan terima kasih kepada semua. InsyaAllah teruslah berusaha. Kerana usaha itu hak kita. Kejayaan itu adalah hak Allah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Takbir.